Korang tahu tak? Aku ni memanglah selalu naik MRT sebab lagi berbaloi. Malas nak fikir pasal parking, jam semua tu. Dulu kan, tiap kali nak tap kad tu, mesti dalam kepala duk kira-kira berapa aku dah habis. Sekarang ni, dah ada pas My50, RM50 sebulan. Naik unlimited, MRT, LRT, monorail, BRT dan Rapid KL. Memang jimat weh. Kadang tu aku naik 2-3 trip sehari. Tak risaulah pasal kos. Lagi satu benda yang aku perasan, especially kalau duduk area yang tak dekat sangat lah dengan stesen. Dulu memang susah nak sampai. Sekarang ada rapid on demand, ada van bus on demand sebagai sambungan untuk pergi ke stesen atau balik ke rumah. At least ada option untuk last mile travel. Harga pun tetap rendah. Bukan perfect lah kan semua ni, tapi cukup untuk sambung perjalanan, selesai perjalanan tu. Pasal flight pun sama. Kalau ada family dekat Sabah dan Sarawak, memang faham lah harga tiket time raya. Boleh buat kepala kita pening. Geling-geling dia buatnya. Sebelum adanya flight siswa, harga tiket penerbangan saya untuk balik ke Sabah sangatlah tinggi. Sekarang ada inisiatif Fly Siswa, subsidi tiket penerbangan untuk pelajar yang belajar jauh dari sempadan antara Semenanjung, Sabah, Sarawak. Dan kerajaan juga pernah set harga maksimum tiket penerbangan ekonomi sekitar RM599 semasa musim perayaan. Kenapa? Nak bantulah yang kurangkan beban harga tiket yang mahal. Sejak adanya flight siswa ini, harga tiket untuk saya balik ke kampung halaman menjadi lebih murah. Ibu bapa saya tidak perlu mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk membelikan saya tiket balik Sabah. Benda-benda ni kecil je pada sesetengah orang. Tapi bila kita guna benda tu setiap hari, confirm lah life tu ada improve sikit. Korang pun mungkin tak perasan, tapi memang beri impak positif pada rakyat yang guna pengangkutan awam, especially yang tiap-tiap hari lah.